Ya geng, so untuk konten kali ni aku pasal body Yefa dekat puncak Gunung Jerai. Hai guys, assalamualaikum, welcome back lagi ke channel aku Wani Yos. Ya geng, kembali lagi ke channel aku. So yang mau menonton video aku, jangan lupa subscribe, turn on notification geng, dan follow dan share. Alright geng, hari ni kita berada di puncak tertinggi di Malaysia. Kita ada di Gunung Jerai, salah satu tempat pelancongan. Tengoklah Gunung Jerai. Dan kita tak naik puncak pun, lagi 3 km kita akan naik puncak. Jadi kita ada satu konten yang kita akan buat. Kerja gila. Ayo, lagi 3 km kita akan naik Gunung Jerai. Dekat dengan museum dengan taman bawah ni. Taman dulu tak orang kata Taman Rimba lah bawah ni. Okey, so konten kita untuk hari ni apa dia geng? Jom. Penat juga, penat. Why are you running? Why are you running? Geng, ini dia geng. Konten kali ni aku pasang body Yefa dekat puncak Gunung Jerai. Oh my god! Wow! Jarang, selalunya aku buat dekat studio aku, dekat aku punya office, dekat aku punya tempat lah. Dah betul teman-teman. So untuk kali ni aku buat lain dari yang lain punya. Okey, boleh tengok body Yefa, boleh tengok sini. Semua barang aku dah prepare. Semua dah siap geng. So, aku penat sikit sebab naik Gunung Jerai tau. So, hampa jangan tertikai sebab aku dah buat konten ni guna panjat tau. Sedih. Inilah barang-barang kita akan set up untuk motor ni. Kita akan, motor ni baru restore kan, baru cat apa semua lah, motor baru lah. Selalunya aku tengok konten-konten aku buat kat studio aku kan. So, kali ni kita buat atas Gunung Jerai, tempat pelik dari yang lain. Alright. So, untuk motor ni adalah motor drag. Okey, motor body bawah, EFI body bawah, kita akan buat spek 5, 6, jack 10, 8, 7. So untuk enjin apa semua kita tak pasang ni. Yang kita akan pasang ini adalah part-part luar sahaja. Pam, tayar, semualah komplit bak luar kita akan pasang. Dan motor ni kita akan turun pula lagi. Turun macam mana geng? Aku naik pakai kereta ni, aku naik atas wajah aku ni. Ini wajah sejarah aku. Inilah wajah kenangan aku. Mula-mula aku naik buat YouTube, inilah wajah aku geng. Dan sekejap lagi lepas dah siap, motor ni nak buat macam mana geng? Sekejap lagi kita dekat ni. So sekarang ni jom kita pasang motor EFI ni dekat puncak Gunung Jerai geng. Ya. Dia geng, bukan senang tau nak bawa motor naik tadi. Lepas tu nak pasang, nak set up dengan keadaan boleh tengok lah. So ikutkan plan aku nak pasang petang. Jadi sebabkan petang aku takut kalut sebab yalah puasa kan. Okay, esok dah start nak puasa. So video ni aku start sehari sebelum puasa lah. Jadi boleh tengok lah keadaan sekarang ni memang panas. Kalau main petang tak panas. Aku takut dengan lewat lagi. So body mungkin aku akan pasang dekat sini kot. Barang motor aku tak kat sana. Bukan aku plan aku nak pasang tengah-tengah tu geng. Tapi panas geng. Jadi kita ubah. Aku pakai pasang kat atas ni. Saya tidur sikit kita akan ubah lah. Tapi nak pasang ni aku rasa start je. Mungkin ada part yang lambat disebabkan barang-barang yang tak cukup lah. Contoh ialah aku nak turun nak balik ke bawah tu jauh geng, nak ambil barang, nak ambil semua benda. Ui memang jauh. Bukan tak jauh, semua dia renyah nak kena bukit balik lah, break lah apa semua, hangit kereta aku sekali. Rasa kalau ada yang cukup alhamdulillah. Aku rasa semua setup aku dah cukup dah. Aku rasa barang-barang semua kena bawa sebab untuk part-part EFI ni, motor EFI ni orang kata lebih kurang macam makanan aku lah. Sebab hari-hari aku ada motor ni, so aku tahulah part-part mana yang pasang, part-part yang tak pasang, part-part barang semua aku tahulah. Terutama nak buat motor drag ni, part-part tak banyak. So tak kalut sangat lah. Jadi kita akan pasang motor-motor barang ni untuk motor drag ni. So sekarang ni kita tunggu teduh sikit, kita akan start lah. Alright. So tengok barang-barang geng, banyak geng. Aku bawa kotak panah 2 kotak. Bawa lagi satu lagi. Ni penting tak kena bawa geng. Ini cermin aku hebat, aku kena bawa. Geran segala geran belungguk kat sini. Dia main satu set, aku letak semua geran motor aku kat dalam ni. So geran ni kena bawa lah. Sebab risau lah kan, jadi apa-apa kita bawa geran siap motor ni apa semua. Semua kita set up dengan siap lah. Macam body ni aku biru Samco. Dan tank aku tak cat. Dan untuk depan aku cat warna merah. Untuk tema motor ni aku main warna biru dan merah. Macam yang bertahu, aku tema aku memang kat logo aku pun WM tu pun memang biru dan merah.
aku punya style memang biru dan merah. Satu lagi part purple. Lain tu je. 3 warna tu je. Tapi selalunya banyaklah aku pakai daripada dulu biru dan merah saja. Daripada motor FF aku, semua motor aku banyakkan biru merah, tapi adalah motor-motor yang tak ada biru merah. FF ni banyakkan aku main biru merah. InsyaAllah nanti kita akan set up semua motor warna sama. Macam mana? Hampa setuju tak? Kau setuju? Like sikit, nanti kita akan tengok. Okey, ramai like, kita akan set up semua motor satu tema saja. So, jom kita pasang. Let's go. Alright. So, ini adalah barang-barang yang aku akan set up. Untuk tema ni bukan tema biasa-biasa. Ni buat tema ranggi juga aku buat. Macam biasalah. Orang Mio buat motor tak pernah, tak smart dan tak handsome. Kini buat Mio lah. Kalau nak hantar buat motor, boleh ranjur. Adalah, gurau lah geng. Okey, so ini adalah kita akan barang-barang kita pakai. Okey, kita review. Alat depan kita pakai 1.2 dan 1.4 untuk setup untuk drag lah. Pasti kita nak main drag kadang, tapi kita setup dulu. Kalau masa dan dia punya tayar okey, insyaAllah kita akan masuk drag. So, untuk tayar ni aku pakai tayar yang dah ada dekat kedai aku je. Tayar ni bukan sesuai sangat untuk buat drag. Okey, tapi untuk kategori ni tak dipakai tayar drag belakang, depan saja boleh pakai drag. Aku pakai AKD, untuk Asober aku pakai Asober Tokahi. Ni cat aku cat Samco, cat bancuh. Ini aku cat sendiri, boleh tengok konten sebelum ni macam mana aku cat body ni. So kat sini boleh tengok setup apa yang ada kat sini. Kita ada master pump dengan ni. Yang ni aku set blading dah lah. Tak pun aku nak blading lain kot. Punya hose, dia punya tutor, fork, nut, dan boleh tengok lah aku spare banyak dah, bubus, nut, skru, kotak spanner 2. Belah ni ada lagi part-part dalam. Part-part dalam ni aku punya pump, gun, semua ada lah. Barang-barang dalam, Swiss, banyak geng, banyak. Semua barang aku dah aku spare, nut, skru. Kalau ada yang tak aku terlupa tu tak pastilah geng. So kalau tak lupa tu tak pasang lah kan. Jadi yang penting ada brake je lah. Aku nak turun bawah ni, aku takkan nak buat ni. Pening juga kan. Let's go. Moving silent, feel the violence, the excitement, I know the assignment. I'm taking over, I'm sick of mediocre. I'll be the closer, I got a different motor. I got a mission to win, it's some ammunition to get it. Don't need permission to finish, got an addiction that's gripping. Got some convictions I'm living, once I'm committed I'm in it. Got a prediction I'm winning, They're the pure bloods, I'm the hybrid. They hate change, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah, I've always been defiant. Up against the beast, yeah, I'm up against a giant. But now I'm gunning for their heads, and I will die with no regrets. This season come to an end, I'm seeing no red. And now the king is dead. And now the king is dead. And now the king is dead. Welcome to the new regime. We do what we want, yeah, we do anything. Took everything to extreme, cause we were suppressed when we had big dreams. Yeah, it's a new machine, all our energy coming from caffeine. No pain, morphine, this our world now, we the kings and queens. They're the pure bloods, I'm the hybrid. They hate change, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah, I've always been defiant. Up against the beast, yeah, I'm up against a giant. But now I'm gunning for their heads, and I will die with no regrets. This season come to an end, I'm seeing all red. And now the king is dead. Aku harap lagi untuk konten ni dapat banyak lah yang tun. Okey, sebab aku dah terlepas aku kurang aktif pasal YouTube ni. Jadi sekarang pun dah ramai lah aku tengok kan, orang banyak fokus kat media link. Jadi aku harap aku nak tarik balik aku punya viewer. Aku harap aku punya konten untuk kali ni ada sambutan jugalah. So yang mana menonton video aku, hampa share lah, share, support, like video-video dan komen. InsyaAllah nanti aku akan balas. Aku akan tengok siapa yang selalu komen. InsyaAllah aku akan tengok ada yang selalu menunggu video-video aku. Ya, aku tahu lepas kalau video sahaja dalam 1 tahun. So tahun ni aku akan buat mungkin dalam 1 tahun ada 100 video, 200 video, InsyaAllah geng. So aku perlukan support hampa, dokongan dan semualah daripada segi hampa support, like, share, subscribe. Yang tak kenal lagi aku dan yang baru tengok atau menonton video aku, so jangan lupa dah subscribe, tekan button kat situ, support aku, like, share kepada video-video pada kawan. Masuk ke semua. Projek kali ni kita akan buat, InsyaAllah kita akan buat gempok lagi geng.
kita akan buat gempok lagi untuk projek yang akan datang. Kita akan buat lock dari yang lain, lock daripada kotak punya. InsyaAllah aku terfikir lah sebab aku dah lama dah. Pasal gunung jerai ni aku banyak konten aku buat atas gunung jerai ni. Memang banyak sangat konten atas gunung jerai ni. Jadi sebab gunung jerai ni dekat dengan rumah aku, turun gunung jerai tu seminit je dengan rumah aku, dekat. Aku memang duduk kampung kat Gunung Cipedok, dekat dengan gunung jerai ni. So next kita akan buat, mungkin kita akan pasang motor dekat atas bumbung ke, atas pokok ke. Motor-motor aku banyak lagi. Projek KAZ tak jalan, projek Honda Petak tak jalan, banyak lagi. So subscribe geng. Kali ni memang letih lah. Kali ni aku cakap memang untuk konten kali ni berbeza. Tak macam aku buat selalu aku buat kat studio, memang akan ada aircon. Kali ni tengah-tengah panas. Geng, tengah-tengah rambang ni. Okey, dengan nak siapkan tengah-tengah panas, bayangkan aku buat ni, kalau aku buat tengah jalan, lagi panas geng. Sebab ini tak dia panas lagi panas. Dengan aku set up kat sini lah. Okey, tengoklah dah mendung, alhamdulillah. Okey. So guys, sebelum kita start benda ni, selawat dulu geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku lupa benda tu nak beritahu dekat subscriber aku, follow aku supaya selawat. Setiap konten-konten aku nak ingatkan supaya selawat lah. Kita dapat orang kata syafaat daripada Nabi geng. Lah banyak-banyak. Sebelum masuk bulan Ramadan aku nak relax dan rehat sahaja. Okey. So jom kita set up geng. Alright. Aku tak tahan dah geng. Sini je duduk tanah hangat nak apa. Sekarang Kedah musim kemarau pula. Ada Kedah ni lain macam dia punya hangat. Siapa main Kedah musim-musim bulan 1 bulan 2 ni, Allah, dia punya hangat lain macam. Sini okey. Aku rasa aku nak berpindah lah ke sini. No. Payah juga itu dah. Aduh, tu. Malang yang terik geng nak buat kerja. Tak apa, dia punya pasal konten ni. Atas pokok apa aku sanggup. Ya geng, so kita set up geng. Berpeluh jugalah geng. Ni nampak kemas sikit lah. Ikutkan memang aku setting, memang aku nak buat tengah jalan. Tapi disebabkan panas, jadi aku ubahlah ke tepi tu. Sekarang ni kita dapat spot yang okey dah lah. Sebab matahari tadi tercacak. Belah sana belah sini panas, belah sana teduh. So sekarang belah sana panas, belah sini teduh pula. Tengoklah setup macam kita punya setup ni, macam kita nak pergi lawan drag tu. Panas semua cukup nak buka enjin. Pasang motor sebiji kan kena dengan enjin lah. Aku tak tahu lah enjin. Aku rasa tak sempat nak set up sebab aku tak buat banyak barang yang aku terlupa. Okay, macam seat motor aku terlupa geng. Nak turun balik rasa malas lah geng. Tapi seat tak penting sangat. Tak apalah. Kita tengok lah kita set up macam mana lagi kan. Seat terlupa geng. Aku nak suruh kawan-kawan aku main pun pakat-pakat raja hari ni. Jadi kita pasang yang mana ada untuk hari ni lah. Okay, jom. Abang pula. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like Galak tak ada geng. Aku pun nak bikin ni tu. of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be Itulah barang bila tak ada geng. Ha, terpaksa. Bosok-bosok lah geng. Macam mana geng? Nak duduk atas ni cari barang mana? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Buat kontes ni ada yang kenal ramai lah kan, sebab ni duduk geng motor tu lalu nak atas. Jadi bila aku buat ramai singgah, ramai gok. So ada juga yang orang yang tak kenal, contoh orang berumur lah kan, dia pun tanya, adik dia apa tu dik? Dia apa? Mana ada customer nak dia apa ni? Dia ni sampai stok tak laku ni. Habis awak siapa nak beli? Baru. Lepas tu suku-suku pun dengan dia kan. Siapa nak beli kat sini? Mana ada apa dia? Sini memang tapak kosong kat sini geng. Sini tapak parking yang memang tak ada. Kalau puncak Gunung Jerai dekat resort, dekat pemandangan view tu, atas lagi dalam 3 kilo 4 kilo lagi sampai atas. Ni ada tempat tapak yang memang parking kosong. Memang sini jarang orang berhenti rehat, berhenti camping, macam makan. Itu je geng. Ni kita tunjukkan apa. Apa yang menarik dekat Gunung Jerai ni macam-macam geng. Sini adalah sejarah, banyak sejarah dekat Gunung Jerai ni, apa yang tahu. Ada telaga Scotshare, ada museum, cafe dinosaur, ada punya view skywalk tu buat cermin, jalan kat cermin tu. Macam-macam lah kalau hangpa main Gunung Jerai ni semua berjalan. Memang tempat pelancongan destinasi yang kata di belah Kedah ni, tempat yang menarik Gunung Jerai lah. Petang macam ni, pagi, awal pagi kabus. Lepas tu dengan sejuk geng. Sejuk. Ada resort, ada homestay dah tu. Ada kedai-kedai makan pun ada. Sejarah dia. So Gunung Jerai ni kalau hangpa main Gunung Jerai ni, jaga adab, jaga perangai, jaga kata-kata. Sebab Gunung Jerai ni dia bukan tempat yang biasa-biasa. Dia ada tempat yang agak keras jugalah sebab dia batu. Okay, geng. Ada tempat ni yang kata yang banyak mistik, misteri semua, sejarah lama dulu, kisah-kisah dulu, kapal lah apa semua lah. So jagalah semua kata-kata hangpa lah kalau punya sini. Main dengan elok, main dengan selamat, insya-Allah tak ada apa. Satu lagi aku nak beritahu apa? Baju edition aku ni geng. Yang ni KD Rider aku buat untuk kelab Fly atau kelab Motor Utara. So yang ni aku ada stok tak banyak lagi, ada dalam lebih kurang dalam 30-40 lagi saja. So aku nak anak raya ni aku nak habis, nak clear stok. Aku nak jual harga RM35 saja sehelai. Cuma cutting dia punya material kalau orang basuh tak akan rosak, tak akan redot. Baju memang elok, memang ngam lah. Kalau hangpa nak boleh tengok dekat TikTok shop aku, dekat Shopee shop aku dekat bawah geng. RM35 lah clear stok geng. Ada size pun tak banyak, ada S, M, semua size ada lagi kau so. Cepat atau ada tak banyak, cepat dia dapat. Sebelum ni keluaran mahal juga lah. So aku nak clear stok cepat geng. Jom geng, kita bersama.
geng. So inilah dalam 70%, 60% sahaja. Belum siap sepenuhnya disebabkan sekarang dah petang dah geng. Dah pukul 6, dekat pukul 6 dah. Jadi esok nak puasa. So aku banyak nak prepare lah. Jadi aku tak dapat nak siapkan semua. Ada banyak part yang aku tak bawa. Contoh macam seat aku terlupa bawa. Untuk setup lock ni memang okey macam ni. Macam glove aku lupa bawa, aku tak bawa. Tak ingat, banyak barang lagi. So nak turun balik memang makan masa geng, nak turun ke bawah balik. So nak naik bukit ni pun dah teruk dah. Turun pun dah terbakar punya dis dah. Nak naik pula. Janganlah. So ni setup dia macam ni. Setup untuk di bawah. Okey, body F5 bawah. Okey, body bawah sangat ni dia drag lah untuk spek 56. Inilah setup dia macam ni. Inilah setup aku merah biru. Tema aku ni adalah aku pakai color biru Samco. Biru ni aku cat. Boleh tengok dekat YT aku sebelum ni aku cat. Biru Samco. So untuk alloy aku pakai alloy Taicom. Depan 1.4, belakang 1.2. Untuk sprocket tak ada sakit. Sprocket aku pakai saja ni. Exober terkahi. Dan untuk arm king drag. Untuk Exober punya size ni aku pakai size 280. Dia agak tak berapa. Dia ngam geng, tapi belakang dia rendah sangat. Dia sesuai kalau pakai 290 ke 300 ke, mungkinlah sesuai. Dia tak nampak merendam sangat lah. Ngam lah sebab belakang dia rendah sikit. Tapi tak tahulah kalau hampa tengok keadaan ni, nampak belakang dia rendah sangat. Depan ni dia tinggi lah. So aku kena naikkan sikit Exober aku. So untuk setup motor ni, untuk enjin aku tak pasang lah. Sebab enjin aku nak pasang tak sempat gang. Nak pegang lah, nak setting, nak apa semua. Tak ada. Tak sempat untuk hari ni. Jadi inilah hari ni kita setup dengan tema macam ni. Dis pun kita dah buat siap makan lah. Adis pun siap ngam Adis. Kenapa aku buat dis geng? Adalah sebab aku buat dis. Kenapa aku buat dis? Okay, brake belakang tak ada. Tapi untuk part-part luar untuk drag ni tak banyak apa dah geng. Semua dah cukup dah. Cuma kiri kanan punya pemengkuk ni aku tak pakai. Cover tepi aku tak pakai. Yang tu tak belum cat lagi lah. Dan dia punya bateri aku pakai bateri Taicom. Saja je bubuh geng sebab aku bawa saja bubuh. Nampak dia punya kotak tu, punya bateri baru nampak ngam. So, ya inilah setup dah depan belakang ni. Depan aku pakai tayar size 60-80, belakang 60-90. Tapi tayar ni tak sesuai untuk drag geng. Tayar ni dia tak bergrip sangat. Sebab aku dah order tayar drag. Yang tu memang tak sampai lagi. Jadi aku pakai tayar yang mana ada je. Sekarang tayar depan aku guna pakai size 45-90 ngam lah. Untuk belakang memang macam ni sesuai lah. Belakang pakai tayar Sinsan mungkin grip sikit lah. Kalau pakai tayar tak grip sangat lah. Sebab kategori ni dia punya law dia belakang dia tak boleh pakai tayar drag. Dan kena pakai tayar yang biasa punya. Okey, tayar macam kita pakai untuk biasa kan. Itulah. Tapi ini bukan aku langsung drag sangat pun. Aku je set up macam ni. Nanti mungkin aku bosan untuk spek 56 tu, aku buat engine wave, buat engine AC ke kat motor ni, buat sonok-sonok kan, buat konten. Kalau ada masa time dia tune, kita buat drag macam tu. Sebab sebelum ni pun aku dah pernah masuk drag dah untuk kategori EFI macam ni banyak. Jadi kita buat pilihan setup. Jadi ada juga motor untuk race. Ramai tanya Wan, motor race mana? So inilah. Geng. Lawa geng. So semua hasil setup, color, cat semua sendiri geng. Boleh tengok episod untuk cat ni pun aku dah letak dah. Episod untuk cat, episod semualah aku buat sendiri. So untuk enjin pula geng, stay tune je untuk part seterusnya, part 2 okey. Kita akan sambung untuk enjin pula. Enjin apa yang kita pakai, jahat kan jet berapa kan. Semua nak tahu kan. Alright geng. So geng, video kita sampai di sini sahaja untuk video pasang motor Irfan di puncak Gunung Jerai. Tak ada siapa buat, aku seorang aja buat kat Malaysia ni yang macam nice. Ni tahu. Tak ada siapa buat pasang motor Irfan dekat Gunung Jerai. Aku seorang saja yang buat. Dan aku fikir macam mana nak turun ni. Nak masuk dalam kereta tak boleh geng. So kena relay lah. Dan untuk video sambungan ni kita akan bersambung pada 2 hari kemudian. Aku akan update video 2 ataupun 3 hari lah. 2 hari kemudian lah. Pukul 6 petang video baru aku akan update. Okey, selalu aku akan post pukul 6 ataupun pukul 8 video. So seminggu akan ada 3 video ataupun 4 video. So stay tune saja 2 hari lagi video baru. Okey. So sekarang ni hampa tengok aku turun motor Irfan ni, turun dekat puncak Gunung Jerai ni, menaiki Irfan ni tanpa enjin, tanpa apa-apa, kosong macam ni. Hampa tengok tak? Kalau hampa tengok untuk konten ni, hampa kena like sampai 10k like. Aku akan post aku punya video aku turun dan aku akan cuba buat lah. Aku tak berani juga. Tapi hampa like dulu. Aku
Cuma minggu depan aku buat kau. Macam ni. Okey. Sampai jumpa di next video gang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jom kita turun. Jom, bantu macam mana nak buat balik. Tolong. Untuk pembelian barangan Wamio dan aksesori motor boleh dapatkan di T-Shop Shop, Shopee Shop dan ID Shop. Untuk tengok banyak lagi konten yang menarik, jangan lupa follow semua akaun Wan, okey?